Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Izzat Daniel. Okay guys, dah lama kita tak kembali ke YouTube. Hampir setahun lebih dah tak post video di YouTube. Sebenarnya saya baru bangkit daripada kejatuhan. Barang-barang saya semua dah hilang. Equipment saya semua hilang. Lighting hilang, kamera hilang, laptop pun hilang. Dan disebabkan itu saya ambil keputusan untuk berhenti di YouTube buat seketika. Jadi di video kali ni kita ada Jingo. Kita akan cerita from zero to hero. Jingo jangan lupa tekan button subscribe, like, comment and share. Turn on notification supaya korang tidak terlepas video-video ni. Okay guys, let's go. Takut akan dihina. Dari lagi saya atas perjuanganmu. Walau dulu buat aku rasa dibelenggu. Seperti dah kenal siapa sebenarnya aku. Apa rasanya kalau tukar tempat denganku. Tapi itu dulu dosaku yang lalu. Siapa kataku bisu. Dirilah dalam kasutku. Baru tahu cerita tentang aku. Aku bukanlah boneka. So manusia tentukan arah. Banyak mata yang memandang, menunggu salahku. Aku faham, tapi kita serupa. Aku juga manusia seperti kamu. Sebenarnya kita orang tengah main motocross dekat dalam hutan. Jadi sambil-sambil tu tengok view yang cantik ni di sebelah pantai ni. Kita terfikir nak buat video YouTube kan, Jingo kan. Jadi kita buat video YouTube kan. Jadi ni nama dia Jingo. Nama betul apa Jingo? Safwan. Nama penuh. Muhammad Safwan. Perkenalkan diri dulu. Air masuk kaki. Perkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Muhammad Safwan. Saya nama Muhammad Safwan. Muhammad Safwan, umur 24. Umur 24. Duduk di mana? Bahasa di Cendor Sepadan. Sepadan Cendor. Sepadan Cendor. Betul, Cendor Sepadan. Okay guys, so di video kali ni kita nak share daripada orang kata kesan bully terhadap seseorang individu. Jadi mungkin Jingo ada pengalaman. Macam saya pernah dibuli. Saya pernah kena bully di sekolah negeri kan. Dan mungkin bully sekolah negeri dengan bully dekat luar ni salah satu cara yang berbeza kan. Jadi kita nak tahu zaman-zaman Jingo waktu sekolah rendah ke sekolah menengah ke masuk college ke, ada tak pernah kena bully kau? Pernah Kena bully? Macam mana dia orang bully tu? Bully teruk lagi daripada tu. Teruk lagi pada saya ni. Maknanya sekolah luar lagi teruk Sekolah luar. Tadi sekarang ni cuba cerita. Boleh tak cerita daripada dulu kau kena bully macam mana kat sekolah kau? Bully dulu apa ni? Dia teruk. Kau kena bully tu daripada segi mana? Daripada bully fizikal ke mental ke? Mental. Macam mana dia bully kau? Dia bully, dia push Push. untuk buat tu Buat kerja. buat kerja Zaman-zaman kolej dulu zaman-zaman sekolah. Betul-betul terpaksa kena buat konten ni. Jadi kan, sebelum kita nak cerita isu bully tu, kita nak cerita isu sekarang yang dadah baru ni. Dadah viral piu-piu kan. Kau pernah tak tengok Isaac Mushroom? Nah. Ya, apa jadi di Isaac Mushroom tu? Dia jadi kaya, jadi Okay. tak boleh buat kerja apa kan. Untuk pengetahuan ibu bapa, zaman sekarang ni zaman di mana di era globalisasi, di mana banyak benda-benda yang baru, banyak benda yang moden. Kalau dulu orang isap dadah nak kena buat botol, nak kena buat kaca, nak kena beli ubat sakit perut untuk dapatkan kaca nak isi dadah. Tapi zaman sekarang semakin canggih. Di era globalisasi ni makin banyak benda baru yang mungkin ibu bapa tak tahu. Okey, untuk yang nak tahu macam mana bentuk mushroom tu, kebiasaannya Jingo, orang isap mushroom ni menggunakan apa Jingo? Vape lah. Vape apa yang dia guna? Vape yang jenis macam lama dulu lah. Vape apa kan? Nevox, salah satunya Nevox dan salah satunya Nano Stick. Okey, selepas kewujudan mushroom kan Jingo, lepas wujudnya mushroom ni, ada satu benda baru pula yang wujud, piu-piu. Kau tahu apa piu-piu? Tak tahu lah. Aku buat kau dah kata lagi. Terlampau jujur lah. Okey, jadi piu-piu ni kesan sampingan dia lebih berbahaya daripada nak dibandingkan dengan mushroom. Dia dijual di dalam cartridge. Ibu apa kena tahu? Dia dijual di dalam cartridge.
Catrace. Dan harga dia 230 ke 200.5. Kalau flavor mushroom 10 ml, botol 10 ml tu, botol 10 ml tu, orang kata dah baru 100 lebih, 150 kan? Betul. Betul tak? Jadi sekarang ni dalam Catrace tu saja ni gambar yang contoh saya bagi ni. Okey, jadi ibu bapa perlu berwaspada kalau ada terdapat di rumah, boleh laporkan kepada pihak berkuasa, lapor kepada polis, dan anak tu akan dihantar ke sekolah negeri. Okey, kita berbalik kepada topik Jinggo. Bully Jinggo. Boleh. Kau rasa kan patut tak ada tradisi bully membuli dalam Malaysia ni? Tak wujud. Sebab apa? Tak wujud. Tak patut. Tak patut. Tak patut. Tak patut. Betul Tak lah. patut ada lah. Sebab apa tak patut ada? Tak patut lah. Buli-buli ni membahayakan. Membahayakan kan? Anak-anak. Tapi mak ayah ni dia memenangkan Anak dia. anak lagi pada cikgu ni. Kan, kebanyakannya budak-budak sekarang ni banyak yang bawa vape ataupun pot ke sekolah. Betul tak? Jadi bila ibu cikgu-cikgu buat tindakan ni, mak bapak pun mulalah nak melenting ke itu kebanyakannya, taklah semua kan. Jadi Jinggo, sekarang Jinggo kita sebenarnya buat konten basic-basic, konten bosan-bosan. Jinggo, cerita apa yang Jinggo buat sekarang? Sekarang ni kita santai-santai main motor. Betul. Bengkel kereta, promote bengkel kereta. Sekarang saya buat bengkel kereta dekat Cendor. Dekat tepi sebelahan restoran Seri Cendor. Berdekatan dengan apa ni? Berdekatan dengan SUJ. ni berdekatan dengan pintu gerbang Kemaman. Jadi sebelum Shell tu ada korang akan nampak bengkel Jinggo. Kau tarik je, nak tarik weh apa kau? Tarik kedai Seri Cendor. Kedai Seri Cendor. Okey. Jadi semoga maju jaya Jinggo Kita konten bosan-bosan je. Mungkin jadilah konten ni, insya-Allah kita pun. Okey. Jangan lupa support Jinggo. Ni Instagram dia Jinggo MX, ni TikTok dia. Jadi boleh siapa-siapa yang nak servis motor ataupun nak pakai joki motocross, boleh cari Jinggo MX. Motor pun boleh. Nak sewa motocross pun boleh cari Jinggo MX. Okay, jumpa di next content. Bye bye. Assalamualaikum.